Okay, Yes. technically dari kacamata seorang doktor perubatan, ACL ialah salah satu kecederaan paling common lah. Bola sepak ke, rugby ke, even pemain badminton pun pernah ada yang mengalami ACL. Jadi, okay, mungkin doktor boleh kongsikan, mungkin kita punya penonton ni ada yang mengalami ACL. Sebenarnya the correct time frame untuk ACL ni pulih macam mana? Mungkin boleh doktor cerita sikit. Okey, dia bergantung pada individu juga. Okay. Tapi tadi saya cakap dari segi soal seorang player professional, Okay. and dia mengalami masalah memang purely ACL injury. Sebab tu kita diagnosis sekarang ACL plus meniscus, ACL dengan MCL. masalah tulang rawan, ACL dengan MCL. Betul. Jadi kadang kita just lump it all together. Ni ACL. Ni ACL dia, tapi dia punya proses rehabilitasi ni mungkin dari segi ni je sama, sebab kita dah baca dari segi literature, dari segi research, ni protokol dia kita buat guna pakai ni. Tapi kadang benda-benda kecil ni, this is where the doctors have to play a role. Kalau you tak ada pengalaman, di mana diwajibkan semua pasukan mempunyai Satu tim atau dua doktor. Kalau tak silap saya, setiap tim perlu ada doktor. perlu ada tim doktor. Okay. Cuba kita tengok balik, adakah semua tim ada tim doktor tu? Dan juga kewajipan pada game day ada doktor kat bench. Okay. Jadi kadang-kadang kita tengok pun, kita tengok game sheet. Saya ada attend satu game minggu lepas. Saya dapat whole of game sheet tu, dan tak ada doktor. Baik, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke Vokas, satu podcast yang membincangkan banyak benda. Kita dah kupas banyak perkara. Siapa yang tak tengok lagi boleh tengok di channel YouTube Vokat. Dan untuk episod kali ini, saya datangkan khas dari India. Tidaklah. Salah seorang doktor di perubatan sukan yang memang dah mempunyai pengalaman luas. Selamat datang Dr. Hazwan Khair. Terima kasih kerana dah sudi hadir ke Vokas untuk episod kali ini. Okey, terima kasih Dito. Okey. Kita terus saja. Episod kali ini kita nak membincangkan mengenai perubatan sukan ataupun sains sukan itu sendiri. Dan doktor mungkin boleh cerita sedikit macam mana Dr. Hazwan boleh timbul minat tu untuk berkecimpung dalam bidang sains sukan ni. Okey, jadi bila berbincang pasal perubatan sukan ni, memang salah satu kepakaran yang ada dalam bidang perubatan lah. So ada setengah orang berminat masuk dalam kardiologi. Betul. Ada nak pakar buah pinggang, nefrologi lah. Tapi saya lebih kepada perubatan sukan. Memang mungkin orang rasa perubatan sukan ni apa kat Malaysia? Wujud ke kan? Sebab kalau yang macam contoh yang ada GG belakang ni, orang kenal. Ini jantung, ini otak, apa saraf. Tapi kalau perubatan sukan ni macam apa dia? Tapi mungkin doktor bersambung. Okay, so perubatan sukan ni mungkin orang nampak secara glamournya, orang kata ni yang berlari masuk padang, masuk TV dan sebagainya. Rest assured tu hanya mungkin 2 or 3% je daripada kerja. Yang berlari tu memang betul, nampak glamour, tapi orang tak nampak penat dia. Ya, betul. Dia sekejap lagi doktor mungkin akan share lah di sebalik tabir mengenai doktor suka doktor di sains sukan. Okey. Masa nak pilih kerjaya tu kan, of course masa kita remaja, kita dah habis sekolah, mungkin adakah doktor memang dah nampak dah masuk ke arah profesional nanti, memang ini yang saya nak, memang ni yang aku nak, ataupun doktor masa tu macam ada ragu-ragu sikit? Okey, mungkin sebab saya sejak daripada kecil saya memang gila sukan. Betul. Jadi saya memang suka, tak kisah apa jenis sukan. Dan saya mempunyai rezeki lah sebab saya membesar di luar negara, sebab bapak saya sambung belajar. Okey. Di Manchester pula tu. Bapak saya pun memang gila bola. Sokong United ke? Of course. Kalah ya tadi tu. Okay, so jadi pendedahan kat situ di segi sukan, kat sana pun kita dah tahu culture sukan dia sangat besar. Jadi nak cakap pasal bola, pasal rugby league, kriket, semua saya dah biasa main dan ada pengalaman. Kalau benda-benda tak ada, tengok F1, horse racing pun saya tengok. Horse racing? Orang kata mungkin tu betting, tapi mungkin dia segi berapa panjang dia punya race tu sampai ke tahap tu. Lah. Dia sampai ke tahap tu. Jadi sampai mak saya pun kata, kau ni memang gila sukan ni. Boleh ada potensi lah kan. Dan saya juga suka bermain sukan, tapi dari segi talent tu kurang lah. Jadi kita cuba berfikir apa cara untuk terlibat dengan sukan. Jadi ini salah satu cara dia. So bila jadi masa belajar sebagai pelajar perubatan pun saya dah tahu apa yang saya nak buat. Okay, so kiranya doktor dah nampak dah ada fokus dah. Perjalanan ni memang doktor nampak memang akan sampai ke tahap sekarang.
Alhamdulillah. Okey. Doktor, selain doktor di bidang bola sepak, menerusi doktor punya update di sosial media ni, doktor juga banyak terlibat dalam bidang rugby. Mungkin kita tahu rugby ni sukan yang keras. Mungkin doktor boleh bezakan tak apa yang membezakan dua sukan ni sebenarnya? Dari segi kacamata seorang doktor perubatan sukan. Okay, maybe kalau orang cakap pasal rugby ke apa, orang kata game yang kasar, very rough, memang very physical. Tapi kepada semua yang, sebab saya tenaga pengajar World Rugby juga. Okay. Jadi bila saya buat kelas dan ada sesi perkongsian, saya mengatakan semua sukan tu bahaya. Betul. Kalau kita tengok sekarang ni orang main snooker ke apa pun boleh buat bergaduh, pukul dengan pedal. Ataupun pedal, kita pukul kepala pickleball pun kita pernah nampak. Kita baling benda tu kat saya kepala. Saya nampak satu posting salah seorang doktor, minggu lepas ada seorang siap patah kaki. Macam orang patah main pickleball. Main pickleball. Allah. Jadi sebenarnya keselamatan dalam sukan tu relatif. Betul. Kalau dalam tema bola sepak, sebab saya fokus saya di bidang bola sepak kan. Kita tahu kejeraan macam kalau ACL berapa lama. Kalau groin atau hamstring injury berapa lama dia pemain tu akan rehat. Kalau sebagai pemain rugby, macam mana? Mungkin ada yang tak tahu kan, sebab rugby lagi keras. Macam dia punya scram, dia punya langgar tu lagi keras. So mungkin doktor boleh kongsikan sebenarnya recovery antara pemain bola sepak dan juga pemain rugby ni kalau mengalami kecederaan, adakah lebih kurang ataupun banyak beza? Sebenarnya lebih kurang sama je. Sebab dia lebih kepada persiapan badan, dan kita tahu injury tu terjadi dan proses pemulihan tu berlaku secara semula jadi. Jadi kita kena respect that process. Cuma kita kena work around the injury tu. So katakan dia cedera kat lutut, then we have to kuatkan dia bahagian pinggul, ankle dan sebagainya. So tu yang orang kurang faham. Orang merasakan sebab sports ni ni lagi cepat ke ni lagi kurang. Tak, semua sama. Prinsip dia sama. Faham. Jadi kalau seorang pemain itu, tak kisahlah pemain rugby atau pemain bola sepak, menjalani proses pemulihan pun sama. Maksud saya dengan segala pergi fisiologi apa semua tu sama. Pergi fisioterapi, buat rehabilitation and then go through your strength and conditioning punya program, benda semua tetap sama. Cuma mungkin lebih spesifik terhadap permainan diorang, pergerakan yang diperlukan dalam bola ataupun rugby lah. So bergantung pada sukan. Faham. Jadi di sukan rugby pun doktor dah terlibat di peringkat antarabangsa di peringkat dunia. Jadi apa yang membezakan ketika tugasan di satu kejohanan rugby dengan di satu kejohanan bola sepak, mana satu yang lebih proper? Okey, dari segi kalau kita tengok secara terperinci lah. Kalau bola, kalau untuk medik masuk kecuali kes kecemasan, tunggu referee call dulu. Faham? Tapi dalam rugby, the doctors or the physio kita panggil tracking tepi padang. So tak ada duduk kat bench. So you kena ikut the game tu, lalu tepi padang, ikut monitor, and then bila injury happen, sometimes the game does not stop. Game tak berhenti. So you kena make judgement, selamat ke nak masuk, and then masuk, and then buat treatment masa tu. Faham. Kalau terlampau lama, referee merasakan there is something serious, dia akan stop the game. Dia bukan kalau contoh bola sepak, kalau dia dah jatuh, cedera, referee akan tiup, akan stop. Tapi kalau rugby dia akan teruskan. Okay. So jadi kadang-kadang kalau nasib tak berapa baik, yang macam kata ada scrum ke ruck dan sebagainya, game kita ingat dah pergi jauh dah. Kita masuk, kita 10 player, tiba-tiba the flow of the game tu datang ke arah kita. Pernah je ada video yang player tertiarap jatuh atas player injured dengan saya semua. So it does happen. So mungkin dari segi physicality, dari segi penat dia, rugby tu lebih lah. Lebih sebab kena bergerak sentiasa apa semua kan. Okey. Doktor, saya pernah nampak ada satu doktor mempunyai visi memodernkan perubatan sukan terutamanya di Malaysia, sebab kita tahu di sukan di Malaysia terutamanya dia akan mementingkan keputusan, result dulu, tanpa melihat faktor-faktor lain yang boleh menyokong sasaran tu lah. Untuk ketika ini perubatan sukan di arena sukan Malaysia ni bagaimana keadaannya? Nak sugar coating atau secara jujur? Jujur itu baik. Okay, alright. So kalau sejujur kata saya, kita masih ke belakang lagi lah kalau berbanding dengan negara-negara lain. Dan mungkin kalau kita nak bandingkan kita dengan Australia dan sebagainya, mungkin
hampir 10 tahun ke belakang 10 tahun? untuk catch up dari segi kepakaran dia. Bukan kita kata dari segi praktis saja. Mungkin kita boleh kata kita dah ada dah sekarang ni ambulance on standby, dah ada orang on standby dan kita dah ada SOP dan sebagainya. Tapi dari segi knowledge, dari segi practicality, itu yang membezakan. Dari pandangan doktor sendiri lah kan, apa mungkin boleh bagi saya 1-2 elemen yang paling kronik sekali, yang paling macam ini tidak sepatutnya berlaku di tahun 2025 di Malaysia. Apa elemen yang paling kronik sekali? Apa yang kurang? Apa yang kurang mungkin bagi saya is kita sudah ada SOP, kita dah ada peraturan. Tapi adakah ianya diimplement ataupun ada orang cuba ambil shortcut? Okey, mungkin doktor ni boleh kat situ. Sebab kadang kita kena perhatikan saya ambil good example dalam bola sepak Liga Super, the highest level of competition yang ada kat Malaysia ni. Cuba kita tengok balik kepada team registration. Di mana diwajibkan semua pasukan mempunyai satu atau dua doktor. Kalau tak silap saya, setiap team perlu ada doktor. Perlu ada team doktor. Cuba kita tengok balik, adakah semua team ada team doktor tu? Dan juga kewajipan pada game day ada doktor kat bench. Jadi kadang-kadang kita tengok pun, kita tengok game sheet. Saya ada attend satu game minggu lepas. Saya dapat whole of game sheet tu dan tak ada doktor. Kalau tak ada doktor, sekiranya kecederaan berlaku, siapa nak merawat? Of course, mungkin kata physio ada, tak apa, kita ada 2 physio on the bench. Boleh, tak ada masalah. Kita sebab dalam kebanyakan kes kecederaan yang berlaku atas padang tu, 95% of the time tu is not a serious injury. Mungkin kita pun, bagi saya, kalau patah kaki dan sebagainya, benda tu boleh dikawal. Tapi kalau tiba-tiba collapse sebab kecederaan kepala, masalah jantung, dan siapa yang akan react? Akan kata team opponent ada team doktor, tapi di manakah pasukan tu punya tanggungjawab? Dan dah tahu tanggungjawab dia perlu ada doktor, dalam pelesenan dia perlu ada doktor, tapi dia tak menyediakan. Jadi tu yang boleh kata neglect benda tu lah. Mungkin doktor boleh kongsi sedikit macam mana bagaimana sebuah pasukan tu berfungsi tanpa doktor. Maksud saya, macam saya doktor pasukan adalah salah seorang elemen ataupun yang paling penting sekali dalam pasukan. Tetapi kalau tak ada doktor, bermakna pasukan tu tak fully function lah. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi overseas lah, jujur. Sebab tu kita kena cakap, dari segi practicality, orang ni patut ada, orang ni tak patut ada, orang ni tak perlu dan sebagainya. Kita kena tengok konteks yang lebih besar. Sejauh mana kemampuan knowledge, sejauh mana kemampuan untuk buat diagnosis, dan sejauh mana untuk merangka management plan untuk player tu. Betul. Jadi mungkin game day tu paling minimum lah, cukup syarat dah ada doktor. Sebab MFL kata kena ada doktor. Jadi dari segi situ, ikut pengalaman saya, sebelum saya even involved in bola full time, sebelum saya di-approach oleh sebuah klub. Kenapa player saya ni selalu injured lah? Dia main je lutut dia bengkak, and then saya minta, ada tak dia record dia dan sebagainya. Kata ada, buat MRI, buat CT scan, jumpa doktor di hospital. Tapi malangnya diagnosis tu tak berapa tepat. Sebab yalah, doktor di hospital is a general doctor. Mungkin ortopedik juga. Tapi kadang-kadang are you there, mechanism of injury tu boleh tak describe, nampak macam mana dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau kita bertanya kepada sesetengah orang, kadang dia rely hanya kepada investigation. Adakah report radiologi tu setepat yang kita sangkakan? Faham? Jadi kat situ bila jadi proses-proses macam ni, betul player tu kita dah dapat diagnosis, tak apa, kita rectify dan sebagainya. Tapi sekarang ni accountability tu dekat siapa? Tapi orang ni cakap ni, orang ni cakap ni, orang ni cakap ni. Dia tuduh dia. So itu merupakan salah satu fakta ataupun realiti pahit sukan di Malaysia. Bukan saja bola sepak, saya percaya banyak lagi sukan-sukan lain yang mengambil lewa benda perubatan ni.
Dan sebab itulah kalau kita nampak macam ada certain atlet tu recovery-nya agak lama. Ya doktor, selepas banyak pergi ke banyak negara lah untuk menjadi koordinator ataupun menjadi pegawai perubatan, kalau doktor boleh kongsikan dengan kami semua, apa perkara utama yang perlu diperbaiki di Malaysia ni dari segi perubatan sukan? Yang paling penting lah. Yang paling penting adalah kesedaran. Yes. Kesedaran tu, semua orang kena faham that benda tu bukan sekadar untuk memenuhi keperluan lesen, memenuhi keperluan sanction, tapi fungsi dan role doktor tu, tak apa, doktor tak ada injury pun mungkin bukan major injury, tapi orang kena faham that sekarang ni bila doktor tu ada, dia at the top of the process. Daripada proses terjadi, accountability tu jatuh kepada doktor tu. Dan bila, contoh terbaik, kalau saya punya framework adalah bila saya buat diagnosis, dan saya akan bagi management plan saya kepada fizio. Yes. Tapi saya tak akan dictate fizio tu nak buat apa, cara macam mana pun, tak apa, saya akan monitor. Tapi kita dah tahu dari segi sains, ni time frame dia. Faham. Jadi kalau dia tak achieve those goals yang patut dia dah sampai towards framework, contoh macam ACL, dalam masa 12 minggu kita target dah mula berjogging. 12 minggu. Yes. Okay. Technically dari kacamata seorang doktor perubatan, ACL ialah salah satu kecederaan paling common lah. Bola sepak ke, rugby ke, even pemain badminton pun pernah ada yang mengalami ACL. Jadi, mungkin doktor boleh kongsikan, mungkin kita punya penonton ni ada yang mengalami ACL. Sebenarnya the correct time frame untuk ACL ni pulih macam mana? Mungkin boleh doktor cerita sikit. Dia bergantung pada individu juga. Okay. Tapi tadi saya cakap dari segi soal seorang player professional, and dia mengalami masalah memang purely ACL injury. Sebab tu kita diagnosis sekarang ACL plus meniscus, ACL dengan MCL, masalah tulang rawan, ACL dengan MCL. Betul? Jadi kadang kita just lump it all together. Ni ACL. Ni ACL dia, tapi dia punya proses rehabilitasi ni mungkin dari segi ni je sama, sebab kita dah baca dari segi literature, dari segi research, ni protokol dia kita buat guna pakai ni. Tapi kadang benda-benda kecil ni, this is where the doctors have to play a role. Kalau you tak ada pengalaman untuk deal dengan high performance-nya athlete, or come in on a day in day out punya basis, tahu kemampuan athlete tu macam mana. So sebab tu kita akan mengalami masalah. Jadi katakan kalau untuk ACL, katakanlah pure ACL. Katakanlah pure ACL. Kalau ada siapa kata boleh main balik sebelum 9 bulan tu, bagi saya itu nasihat yang paling bahaya lah. Okay. Sebab even professional players pun 9 bulan lebih daripada 9 bulan. Malah ada yang setahun. Sebab proses dia sebenarnya, kalau kita ambil, selalunya kita ambil daripada tendon. Jadi surgeon akan masuk, tapi proses untuk conversion kita panggil ligamentization, untuk tendon tu convert dan menjadi sekuat kepada ACL yang asal, ambil masa sehingga 2 tahun. Tapi untuk ambil bebanan untuk bersukan, mungkin dalam masa 9 bulan. Tapi itu bergantung pada otot lah. So tu kata-kata dia dah boleh ambil bebanan. Tapi bebanan tu datang daripada mana? Bebanan lifting yang akan lifting semua tu. Jadi quality of movement tu yang kat sini yang pakar perubatan sukan kena tengok. Work dengan physio, dengan sport scientist. Pergerakan tak apa-apa cantik. Tapi saya ada player Bayern kan, last year ada ACL, this year I think went viral. Dia main untuk Canada tak silap saya. Ya, ada Alphonso Davies. Semua orang komen dia dah start berlari, tapi kaki kanan dia tu kecut habis. Kecil. Bayangkan, there is a high level player, high level and at a world class punya facility apa semua tu kan. Dan you bayangkan, that's a process. Lepas 3-4 bulan kaki kecil. Yes, dia pun tak sedar. Bila orang komen, dia kata baru dia sedar dan sebagainya. So of course dia dah boleh take load dan sebagainya, tapi adakah dia bersedia untuk further training? Tu judgement. Satu lagi doktor, sebab saya dengan doktor kita pernah lah bermain bola sepak secara sosial lah. Nak contoh sedikit, kadang kalau kita mengalami kecederaan macam kecil lah, contoh terselio ke, ankle dislocate ke, kita ambil mudah benda tu. Betapa bahayanya benda tu doktor? Sebab kalau dia okey dalam masa 2-3 hari, kita dah boleh berjalan balik, and lepas minggu berlari pun tak ada isu, dan benda tu benda yang kecil lah bagi saya. Tapi dia yang lebih daripada seminggu ni,
still bila nak bergerak dah bangun pagi nak naik tangga still rasa sakit. Tak ada apalah, biasalah tu main bola. That tu yang kita kena ubah. Faham. Konsep tu. Sebab doktor, kita tak boleh nafi lah. Macam kita sebelum nak bermain bola sepak ataupun main badminton ke, secara sosial lah kita panggil, kita tak proper warm up. Ada yang isap rokok, ada yang duduk je kan. Saya nak tanya satu benda je. Apa bahaya yang menanti seseorang pemain ni apabila dia tak properly warm up dari segi jangka masa pendek atau jangka masa panjang? Okey, senang saya akan ambil perumpamaan kita nak bawa kereta lah. Ya. Masuk kereta, start engine, terus gerak. Tak tengok, tak betulkan kita punya cermin ke untuk persediaan. Betul. Kebarangkalian mungkin engine tak rosak ke apa. Tapi accident, tiba-tiba main keluar je, tak tengok, tak adjust cermin semua, boom, melanggar kereta depan. Ataupun tengah rushing, gear pun masuk tak betul. Kan? So tu perumpamaan dia. Jadi bila kita nak bersukan ni, kita kena sebenarnya siapkan dirilah. Jadi warm up ni bukan semestinya nak kena stretch ke, tapi nak naikkan kadar jantung tu, dapatkan pergerakan tu balik at a low intensity. Jadi walaupun bermain di peringkat sosial sekalipun, cubalah warm up sebelum main kan. Tak kisahlah light warm up ke apa, yang penting kita mempersiapkan badan kita lah. Sebab tu kalau yang datang berjumpa dengan saya sebab kecederaan ke apa ke, dalam saya boleh katakan 99% of the time dia akan kata, oh, turf tu keras, turf tu licin. Awak yang tak warm up, awak salahkan turf. Padang buruk, licin. Tapi sebab kita tak bersedia dari segi pergerakan, that's where warm up comes in. Adakah doktor bersetuju? Sebab kita dah lihat senario di mana ada pemain yang ketika beraksi mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Dah banyak dah kes kita lihat. Adakah doktor bersetuju? Itu merupakan salah satu kesan yang boleh dihadapi oleh pemain-pemain di peringkat sosial ni kalau tak warm up secara betul. Okey, sebab kalau kita pergi into detail, kita panggil sebagai cardiac paradox. Yep. So sebenarnya sukan ni, kalau kita bersukan secara tiba-tiba dan tak berkala, maksudnya 2 tahun tak sport, mungkin sebulan sekali, and then tiba-tiba you push all out. Itu akan meletakkan bebanan kepada jantung. Faham. Dan bersukan ni sebenarnya, exercise ni sebenarnya adalah kita panggil pro-inflammatory, pro-keradangan. Sikit-sikit. Sebab pro-keradangan ni akan membuat perubahan pada badan, buat jantung kita adapt better, our muscles adapt better. Faham. Sebab tu kita galakkan senaman ni dilakukan most of the time. Tapi kita start dengan low intensity dulu. Jogging. Jadi bila kita buat tiba-tiba jarang main, tiba boom, terus all out ni semua. Jadi benda tak ready. Okey. Tu yang meletakkan kita kat risiko yang lebih tinggi lah. Faham. Jadi safe to say doktor, cukup penting lah untuk seorang pemain tu warm up. Tak kisahlah warm up secara macam pro player ke ataupun light warm up ke, sangat penting. Betul. Okey. Satu lagi, saya nak tekankan di sini, kalau macam tadi kan kita cakap, kadang pemain di peringkat sosial ni mengalami kecederaan tapi dia macam buat tak tahu je. Mungkin contoh dia mengalami kecederaan ankle dislocate, dan selepas seminggu 2 minggu tak apa-apa elok, tapi dia decide untuk biar je tuam dengan ais ke ataupun spray dengan something yang tu ke. Dan bahaya tak benda tu? Sebab kita melihat kesan jangka masa panjang, dok. Okey, kalau dislocate tu mungkin ekstrim sikit lah. Kalau just terselioh, sprain tu benda yang senario yang kita selalu nampak lah. Betul. Okey, jadi kita kena faham bahawa proses pemulihan tu tetap berlaku, tapi adakah berlaku dengan betul? Dengan time frame yang betul ataupun lambat? Yes. Jadi kadang kita dah cakap mungkin masa awal insiden tu kecederaan tu hanya pada ligamen. Tapi pergerakan tak dibetulkan. Faham. Tak ada orang notice dan terus bermain. Masa tu makin lama sakit, sakit sebab hari tu. Mungkin sebab bebanan tu dah tak berapa cantik, ligamen dah memang injured. Jadi dari segi sendi tu pun tak berapa stabil, cedera pula kat tulang rawan. Jadi proses ni kadang yang akan bertambah dan menyebabkan at every stage dia akan jadi makin lama makin lambat dan makin payah lah kita nak manage. Faham. Jadi adakah faktor harga untuk berjumpa spesialis macam doktor itu memainkan peranan, dok? Sebab mungkin ada yang fikir
mahal lah jumpa doktor ni. Setakat apa ankle punya ni je kot, tak apa, biar je. Adakah sebab harga tu main peranan, ataupun sebenarnya untuk mendapat perawatan tu murah? Sebenarnya bagi saya kalau saya nak promote tak boleh juga. Okay. Tapi saya lihat di sini mungkin orang akan senang bila diorang ada insurans dan sebagainya. Yes. Okay, to memudahkan proses. Tapi again, are you going to the right people? Betul. Jadi kadang-kadang mungkin kita pergi kepada doktor tertentu yang lebih incline untuk awal-awal tak apa-apa semua MRI, apa-apa semua MRI. Bila ada tengok kat MRI tu ada structure ni tercedera, kita terus kena pergi surgery dan sebagainya. Faham? Tapi kita tak tahu MRI ni tak menceritakan Segala kecederaan kan? Segala kecederaan tu terjadi bila. Adakah itu kecederaan lama sekarang ni just kita make berulang it worse, kembali apa berulang semua kan? kembali. Dan mungkin lagi satu saya merasakan dekat kita punya attitude lah. Mungkin as rakyat as a whole. Yes. Kita takut kepada keputusan sesuatu benda. Tak apalah, kita tu it will go away. Biar je lah. Biar je lah. Biar je. Jadi bila kita dengar koyak kita nak buat apa ni? Padahal benda dia simple je. Tak apa, we go through the process. Tak semesti semua benda nak kena pergi for surgery dan sebagainya. Tak mampu, tak apa. Ada je cara. Ada alternatif lain. Ada alternatif lain. Jumpa doktor, okay, saya tak mampu nak pergi ke fizio, apa exercise yang saya boleh buat. Tu yang function perubatan sukan ni. Bukan semua nak kena inject, bukan semua nak kena terus pergi surgery. Tak, ni exercise, cuba kita buat ni, kita betul pergerakan, mungkin kita jumpa balik berkala. Betul. So there is always an option. Tu yang function bagi saya. Dan saya harap kita punya viewer, terutamanya yang bersukan ni, jangan takut. Kalau mengalami kecederaan, jumpa je dengan pakar, mungkin boleh jumpa doktor untuk dapat next step. What is next step? Okay. Input tu yang penting. Kita nak berbincang satu topik dia, Dok. Doktor menjadi salah seorang yang bertanggungjawab mengendalikan kes pemain sayap kita lah, Faisal Halim. Satu tragedi yang walaupun dah lebih setahun benda tu berlaku, kan, tetapi lukanya masih dialami sampai sekarang. Saya nak tanya, Dok, aftermath kejadian tersebut, doktor mungkin yang pertama react terhadap Faisal Halim. Mungkin Dok boleh ceritakan macam mana reaksi daripada doktor sendiri, daripada kelab tu sendiri? Of course, bagi saya apa yang terjadi tu adalah sesuatu yang mengejutkan lah. Jadi masa saya dapat berita tu, saya ada kat rumah masa tu. So of course bergegas terus ke hospital dan sebagainya. Dan kat situ bagi saya terkejut ke tak terkejut ke, ataupun rasa takut ke rasa sedih dan sebagainya, sebagai seorang doktor tu kena put aside lah. Sebab you kena dah start thought process. Okay, apa nak buat lepas ni? Kita nak push ke mana? Kita nak rawatan selanjutnya kat mana? So bagi saya kat situ keutamaan saya lah untuk coordinate further planning dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dapat make up a whole good team semua. Dr. Wan Shazli sebagai plastic surgeon yang membantu dan memberi input. Dan of course alhamdulillah saya pun dapat bekerjasama dengan tim saya, fizio di Selangor FC, di RGMC, Jahangir Khan, Ashraf, to name a few, and then the coaches, Coach Harul, semua tu we go through the process. So tu yang memudahkan cara. Of course kita tak nak terlibat dengan apa-apa yang telah jadi, tapi kita try to make best untuk membaik pulih keadaan. Itu yang paling penting. Ketika kes Faisal Halim tu, ramai yang mempersoalkan, kenapa Faisal terus duduk tak buat apa-apa? Kan? Ramai yang mencadangkan, sebenarnya kena terus siram dengan air ketika selepas serangan tersebut berlaku. Dari segi kacamata seorang perubatan sukan, adakah apa langkah yang sepatutnya dibuat ketika Faisal Halim tu diserang seperti itu? Sebab masa yang jadi tu, of course yang feedback kita dapat actually memang ada orang curah air mineral dan guards di tempat kejadian pun membantu. Dan bagi saya apa yang dilakukan tu dah memang betul. Okay. So bagi saya alhamdulillah tu salah satu perkara yang bukan kata mempercepatkan pemulihan, tapi tak mengeruhkan lagi keadaan lah. Okay. Of course recovery Faisal Halim bukan hanya fizikal saja, bukan hanya sembuh daripada luka-luka yang dialami, tapi emotionally, mentally
doktor sebagai yang bekerja rapat dengan Faisal Halim, macam mana tahap pembelian mental Faisal Halim ketika itu? Okay, di sini tu yang mungkin kita nampak function seorang doktor perubatan sukan lah kot. Dan saya mempunyai peluang untuk be a full time dengan tim. Jadi kita tahu karakter seorang pemain di luar padang dan di dalam padang. Dan ketika dia under pressure dan sebagainya. Dan of course yang kita nampak Faisal was going through a bad period. Yep. Jadi kita kena terima bahawa apa yang terjadi itu sesuatu yang not nice lah. Benda yang mengejutkan. Tidak sepatutnya berlaku, tidak bagus apa semula. Dan kita kena respect terhadap apa yang dia rasa. Ya, jadi seperti mana apa yang Faisal mengalami ni, sama juga dengan mana-mana player yang mengalami kecederaan. Ya. So kita kena faham bahawa dia akan go through stages of grief. Dia akan marah, dia akan sedih, dia akan be in denial. So we have to let that process go through. Kita kena respect. Betul. That process, and then bila dah sampai tahap penerimaan, kat situ kita lebih berdialog lah. Faham. What do you want? Apa yang kita boleh bantu. Jadi kita tak boleh masa terlampau awal tu, kita dah put time frame dan sebagainya. Bagi saya, bercakap mengenai time frame, doktor memutuskan untuk tidak meletakkan time frame untuk Faisal Halim kembali beraksi. Apa sebab di sebalik keputusan tu, Dok? Okey, ada faktor biologi. Kita dah tahu proses pemulihan dari segi kulit dan sebagainya. Dan tu saya terpaksa berbincang dengan Dr. Wan Shazli lah. Jadi how the process semua. Dan kita tahu outcome dalam kebanyakan kes is good. Tapi kita tak boleh discount yang ada can go to the other side of the spectrum lah. Dan lagi satu yang paling penting adalah, ni adalah keputusan Faisal. Okay, sebab dia yang mengalami, dia akan go through all of it. Dan time frame tu dia yang set. So kita work towards it. Dan kita kena respect tu lah. So that just shows karakter dia sebagai seorang pemain. Betul. Dan berapa banyak yang dia nak come back to the field lah. Faisal Halim seorang pemain profesional. Dan saya rasa jangka masa dia kembali tu dalam 6-7 bulan. Betul sekali kalau salah? Actually, berapa bulan? Quite fast juga sebenarnya. Dalam tempoh nak kat 4 bulan setengah 4 bulan setengah. Itu kalau pemain profesional. Contohlah, perkara ini berlaku kepada masyarakat biasa. Jadi adakah time frame itu sama ataupun time frame yang lebih panjang diperlukan? Sebab untuk setiap individu berbeza. So tu yang kita kena respect. That is maybe kalau kita tarik sikit konteks dia, kata orang yang ni cedera buku lali 2 minggu dah start main dah. Yang ni still tak main-main lagi. Sebulan dah. Kita kena faham. Sebab semua orang adalah berbeza. Dia datang dengan baggage yang berbeza, kecederaan yang dulu berbeza. Kat situ yang kita kena turapkan pemahaman. Bukan saja terhadap player. Faham. Tapi paling besar juga kepada organisasi. Faham. So pada manager, coach, CEO dan sebagainya, kena faham bahawa takkan ankle sprain lama sangat. Benar, satu cerita lucu lah kan. Ada seorang jurulatih ni kerap bertanya, mana player aku, kenapa tak cepat main? Dia last game dia cedera ankle biasa je. Tapi mungkin sebab doktor tersebut tidak mempunyai kepakaran atau pengetahuan yang ni, mungkin dia hanya bagi tahu jawapan basic lah. Tapi setuju dengan doktor cakap, orang lain dia lain-lain. Yep. Okay, Dok. Soalan terakhir pasal tragedi Faisal Halim ni. Apa yang berlaku memang sangat dahsyat. Memang satu negara digejutkan. Malah peminat-peminat bola sepak di sekitar Asia Tenggara pun mengirimkan doa untuk Faisal Halim. Ada juga daripada Jepun, Korea juga, malah dari Australia pun ada. Apa perkara yang kita belajar, Dok, terutamanya dalam industri perubatan sukan daripada insiden ini? Jadi apa the big take home message is actually teamwork lah. Jadi orang kena faham, dalam perubatan sukan ni we don't do magic. Dengar tu, we don't do magic. We don't do magic. Tapi kita perlu ada structure tertentu yang dah sedia ada. So katakan rezeki Faisal, everything was in place. Yes. Tapi katakan kalau terjadi kepada orang lain yang
Fizio tak ada. Dan Less kat fortunate lah. mana yang nak buat face scan, nak buat mask ke apa ke, nak buat biomekanik punya evaluation. Jadi kat situ yang bagi saya, bila kita extrapolate kat situ untuk mana-mana kecederaan, ataupun sebenarnya kecederaan ni tragedi untuk mana-mana player. Betul. Jadi kat situ kita kena katakan the proper structure has to be there. Kat Yes. situ yang kita perlu belajar daripada situlah. Faham. Okey, kita dah bercakap mengenai pengalaman doktor. Awal mula doktor menceburkan menceburkan diri dalam bidang ni. I believe you have a dreams untuk buat world class sport medicine center di Malaysia. Okay. In your imagination kan, macam mana rupa center tu nanti? If you have the ability to build it. Okay, of course apa yang kita lakukan ni bukan sekadar mimpi lah. Bagi saya kata, kalau kita cakap mimpi, we have visions and all tu hanya sekadar mimpi. But if we try to work on something and all, insyaAllah tu menjadi satu vision and mission yang kita nak laksanakan lah. Of course, dekat Malaysia we have a few sports medicine center yang telah sedia ada. Dan mungkin untuk keadaan sedia ada mencukupi. Tapi mungkin kalau kita nak go to the next level, di mana kan semua orang sekarang duk cakap kita nak Olympic gold medal, kita nak go to the World Cup. Betul. Dan kita nak semua atlet kita mencapai ke satu tahap yang lebih. Okay. Kita memulakan infrastruktur yang actually fokus kepada high performance lah. Yeah. Dan mungkin orang akan kata, oh kalau kita nak buat tu, orang-orang biasa akan ketinggalan. Tak, bagi saya senang je. Semua orang suka tengok Fast and Furious. Semua orang kenal siapa Toretto. Betul, kenal kan? Semua orang lah. Okay. Semua orang semua kenal. Yeah. So if you can make a normal car become a supercar, race car, a supercar, tu perumpamaan sports medicine. Yeah, kita boleh tengok daripada orang yang ada masalah kesihatan dan kita build up dia untuk someone yang sihat jadi lebih sihat lah. Lebih sihat. Okay dok, selain kita kekurangan fasiliti, pengetahuan, bagaimana dengan tenaga kerja? Macam orang yang macam dok, adakah Malaysia menghasilkan pakar yang cukup dalam bidang perubatan sukan? Bagi saya untuk keadaan sedia adalah kita hampir nak dekat 100 orang pakar perubatan sukan yang ada kat Malaysia. Okay. Tapi kebanyakan di fasiliti Kementerian Kesihatan, ada a few di universiti dan di ISN lah. Okay, tapi kita pun kena tengok sama juga macam kalau kita cakap kepada kepakaran lain, bukan semua terjurus kepada high performance. Sebab ada juga yang akan terlibat kepada weight loss, ada yang kepada fitness untuk ataupun nak manage darah tinggi dari segi senaman dan sebagainya. Tapi kalau kita nak go forward untuk high performance ni mungkin tak ramai. Jadi kat sini kita kena dissect juga kenapa tak ramai. Menurut pandangan doktor? Mungkin ekosistem tu perlu diperbaiki lah. Jadi dalam macam kita bercerita tadilah, sekarang ni mungkin doktor ni hanya tangkap muat dia. Ya, betul. Asalkan ada doktor lah. Kita tak tengok. Dan of course benda ni semua melibatkan kos. Yes, sudah pastilah. Dah ada doktor. Doktor tu perlu ada keperluan dia pula. Betul. Nak memerlukan ultrasound, nak memerlukan peralatan rehab, kan? Rehab facility dan sebagainya. Dan mungkin orang akan nampak, alamak mahalnya. Kita stick to yang sedia ada lah. So far kita tak ada injury. Kat situ yang mungkin kita kena ubah. Kita ada je manpower, tapi kat sini kita kena wujudkan satu ekosistem untuk orang kekal minat dan orang untuk improve further. Faham. Bercakap mengenai perkara ini, kita punya badan bola sepak pun menggunakan kepakaran luar untuk skuad kebangsaan. Dr. Craig Duncan. Adakah doktor di perubatan sukan ni mempunyai kualiti yang cukup untuk dihantar keluar? Soalan yang agak mencabar untuk dijawab. Sebab benda menurut pandangan doktor? Menurut pandangan saya, yes, we do have doctors qualified to go overseas pun. Sebab dari segi prinsip dia sama. Faham? Tapi mungkin apa yang kurang adalah pendedahan. Again, it goes back to kepada ekosistem. Mungkin orang akan kata,
kita memerlukan kepakaran luar. Betul, sebab dia contoh terbaik Dr. Crane Duncan. Yep. All over the world. Memang world renowned. Dah work with Australia, Iran, UAE. Dan of course we have to look at dia punya guidance. Yes, dia boleh bawa kepada kita, dan for us untuk belajar dan bring it to the next level, adakah ekosistem kita membantu? Okay. Bercakap mengenai ekosistem, adakah kerajaan kita membantu doktor dari segi melahirkan pakar dalam perubatan sukan ni? Sebab yalah, macam doktor cakap tadi, lebih 100 orang mereka ada di hospital kerajaan, berada di badan-badan kerajaan. Adakah kerajaan sendiri membantu untuk setidaknya meningkatkanlah nombor itu? Bagi saya sangat membantulah, sebab waktu tahun saya ambil kepakaran saya hanya 4 orang saja. 4 orang je? Sebab kita kena tengok kepada kepakaran lain. Jadi untuk batch saya, di Kementerian Kesihatan masa tu slot ada 4. Tapi semakin lama saya sekarang tengok slot 9, 10. Faham. Jadi saya rasa dari segi effort kerajaan tu tiada masalah. Tapi sekarang ni bila dah ada orang-orangnya, how do we use them? Yes. How do kita bukan cakap guna pakar, where do we place them? Again, it goes back to ecosystem. Kita tak boleh kata satu pihak. Pembekal dah ada. Dah ada dah. Tapi end product tu macam mana kita pakai? Kat situ. Itu pentingnya ekosistem yang sihat. Sebab tu kita selalu tekankan sebagai media, pengamal media, sebagai doktor perubatan sukan, sebagai pembinat, kita selalu menekankan ekosistem sihat untuk sukan, terutamanya di negara kita. Sebab kita mempunyai potensi sebenarnya, dok. Akan tetapi tengok berapa banyak permata yang kita hilang. Tak kisahlah bola sepak, badminton, sukan-sukan lain, rugby ke, olahraga ke. Okay doktor, untuk anak muda yang mungkin baru lepas tahun SPM, mempunyai minat dalam bidang perubatan sukan ni, mungkin doktor boleh bagi nasihat ataupun boleh berkongsi pengalaman apa yang macam mana untuk anak-anak muda ni pursue dalam bidang perubatan sukan ni. Okey, untuk menjawab persoalan tu sebenarnya menjadi tanggungjawab saya yang dah sedia ada dalam sistem ni adalah untuk mewujudkan peluang tu. Ya, betul. Jadi nak tak nak, susah penat ke, mungkin we have to fight. Yes. Untuk peluang untuk orang lain naik. Betul. Okay, maybe that's what we have to do lah. Tapi kalau pesanan, mungkin what you want to do tu, you kena live through it juga. Jadi jangan terus bila kita nak jadi pakar perubatan sukan dan sebagainya, ya, orang nampak apa yang jadi kat TV. Orang dapat lari bawa bag, tengok player ni, ataupun mungkin rezeki saya di highlight oleh media for the past 1.5-2 years ni. Dan nampak betul lah, tak itu kena realize to go through that stages. Mungkin saya diberi peluang sebab I took some gambles. Maksudnya kalau nak cerita daripada macam mana saya start, semasa saya housemanship sendiri, saya mencari satu program perubatan sukan yang structured. Research hanya rugby yang nasib baik saya pun bermain rugby, jadi saya pun faham dan suka rugby. Dan rugby menyediakan satu platform. Yes, of course FIFA ada dia punya online module. Tapi face to face module hanya rugby yang menyedia. Okay. Dan saya cubalah contact masa tu. Semua kata masa sebelum dapat course, saya tanya through nearly all the federation dekat Malaysia ni, saya hantar email. Saya masih simpan semua email lah. Okay. Tapi tak ada reply, tak ada jawapan. Okay. Tapi saya nampak ada satu iklan masa tu di Singapura, bawah Singapore Rugby. Jadi saya gamble lah. Hantar macam mana, how can I join this course and maybe be part of your workforce. Dengan tangan yang terbuka, dia terus rangkul doktor. You tak payah ambil level 1. You tu, because you this, you terus ambil level 2. Because you dah ada pengalaman ni, you terus ambil yang this level 2 and all. So masa tu bila saya masuk into the system, semua macam terkejut lah. But then maybe you have to gamble. Maybe awal-awal tak tahu cara dia, tapi kena gamble juga. Untuk kita berkembang meningkatkan kualiti, kita perlu belajar dengan orang doktor. Mungkin kalau boleh doktor pilih satu negara yang sangat bagus untuk dijadikan contoh oleh kita di Malaysia ni, negara mana, dok?
orang akan maybe katakan untuk perubatan sukan perubatan US sukan. dan sebagainya, tapi yang mimic our system yang sedia ada kat Malaysia dari segi pathway kepakaran dan sebagainya, dan dari segi praktis saya kata Australia lah yang Australia. we have to look at that. Maybe orang kata kita patut jadi macam Asperta ke apa dan sebagainya, but maybe you have to look at the context. Yes, betul, tapi they are more European based punya doctors. Tapi European Asian lain dia punya tu a kan. bit lain sikit, tapi saya nampak yang more growth yang ada peluang untuk kita pakar tak ramai, kita ramai fizio, kita ramai je graduan sport science. Betul. Dan kita kena tengok macam mana Australia does it, bagi peluang pekerjaan, bagi opportunity kepada semua untuk go to a different level lah. Yes. Sebab penting juga sebab saya selalu berharap lah kepada sesiapa yang memegang kuasa di dalam arena sukan Malaysia ni untuk lebih bersikap terbuka, doktor. Sebab doktor sendiri pernah mengalami hantar email kepada persatuan-persatuan rugby di Malaysia tapi tak ada jawapan. Rugby, bola, hoki, semualah. Dan saya berharap tak kisahlah umur-umur anda di atas untuk bersikap lebih terbuka, untuk lebih memahami apa yang penting sebenarnya untuk sukan itu sendiri di Malaysia. Dan doktor, kalau saya boleh tanya doktor, semua pasti akan meninggalkan legasi. Doktor sendiri, terutamanya doktor dalam bidang yang spesifik ni, legasi apa yang doktor nak tinggalkan dalam arena perubatan sukan di Malaysia ni? Legacy ya. Legacy. Masih terlampau muda tu cakap pasal legacy. Katalah 20 tahun akan datang. Okey. Tapi mungkin yang satu impact yang saya mahu lakukan lah. Orang nampak perlunya ada perubatan sukan. Bukan saja dekat sukan profesional, high performance, tapi juga di community. Yes. Jadi semua orang akan merasakan, bukan kata perubatan sukan, I tak aktif, I bukan jenis bersukan. No, there's a role of perubatan sukan di setiap lapisan masyarakat. Betul. Itu saya punya aim lah. Dia bukannya termaktub kepada yang bersukan saja. Betul. Tidak, mungkin yang jenis tak bersukan tapi sakit belakang ke, selalu sakit belakang ke, ataupun kaki lutut sakit ke, pun boleh berjumpa juga dengan doktor perubatan sukan kan. Betul. Okey doktor, terima kasih di atas semua perkongsian. Saya harap harapan saya sama dengan sukan Malaysia meningkat, naik, kualitinya dipertingkatkan, yang berkuasa, yang persatuan-persatuan juga sedar dengan kepentingan perubatan sukan di Malaysia. Dan juga saya ucapkan selamat berjaya. Saya dengar akan pergi ke China untuk Under 17 rugby Under 20. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Vocat, di mana kita ada banyak konten-konten yang menarik di Vocas terutamanya. Dan kalau dah tengok episod ini, share kepada rakan-rakan semua, sebab ini ialah satu topik yang kepada semua lah. Dan jangan lupa juga kepada rakan kita Audio Plus, jangan lupa follow dorang. Dan kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.